Isteri saya kuat membebel dan garang. Apa hukum ketika suami mengajak isteri bersama, isteri tolak ajakan? Marah suami yang mahu bersama. Siang untuk laki dia. Siapa tanya ni? Mu gelak-gelak mu lah tu. Dia kata bini dia garang dan bini dia suka membebel. Allahu Rabbi. Dia ajak bersama, dia marah laki dia. Dengar baik-baik. Orang perempuan bila dia sihat tak sakit, bila suami dia ajak bersama, hendaklah ditunaikan. Iza da'ar rajulu imra'atah, kata Nabi. Apabila suaminya memanggil isterinya, apa? Tak tiha walau kanat ala tanur au kama qala. Hendaklah isteri itu datang terus kepada suaminya, walaupun isteri itu sedang berada di dapur. Faham? Ada riwayat walaupun sedang duduk di belakang unta. Maksudnya isteri sedang memasak di dapur, tengah buat kek lapis kat bandar lah. Laki dia panggil, yang jimak. Contoh Datuk, contoh. Maka kalau tengah goreng ikan, lepor kuali pergi kat isteri. Faham? Kalau tengah kukunya, terajang mesinnya, pergi kat laki. Kenapa? Kerana hadis tadi. Tak tihi walau kanat ala tanut, datang segera kepada suaminya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Itu panggil isteri solehah. Faham lagi? Dan isteri solehah ni mudah tak? Payahlah. Dia macam kayu gaharu. Faham lagi? Hak tepi-tepi jalan tu bukan kayu gaharu. Faham lagi? Batu kayu gaharu grade A 200,000 sekilo. Grade nombor 5E 16,000 sekilo. Pasal payah dapat. Faham tak? Batu isteri solehah payah dapat. Seumpama seekor burung gagak yang warna putih di antara 200 ekor burung gagak berwarna hitam. Faham tak? Jadi isteri kita di rumah gagak putih ke gagak hitam? Kalau tak hitam kelabu-kelabu gitulah. Faham lagi? Nak putih tu payah. Dan sanilah. Kalau di tengah lipat baju, panggil, terus pergi. Nampak? Jadi tiba-tiba kita tak dapat isteri macam tu. Dah macam mana? Cerai? Jangan. Nasib kita lah tu. Faham tak? Nasib lah. Jangan pergi cerai pula. Isteri ni bukan macam kawan WhatsApp. Kalau kita tak suka boleh left group. Kita kalau kita admin kita boleh remove. Isteri dah tak boleh nak remove. Sabar je lah. Nasihat dia, faizuhunna, nasihat. Tak makan nasihat, kita buat balik borang poligami. Bang, kenapa bang? Kerana saya ajak awak bersama awak selalu marah saya. Jadi saya terpaksa kahwin seorang lagi untuk mudah jimak saya. Faham lagi? Dia ambil surat tu, memang dia koyok terus sebab dia pantang poligami. Dia kata jangan poligami, mulai sekarang 24 jam jimak. Faham lagi? Nampak? Tu orang perempuan jangan main, tu tak? Orang puang, dia mati dah, kita cerita nak kahwin, bangun balik mayat. Faham? Tapi bukan hak ni lah, hak tak mari. Nasihat, nasihat. Jangan nak salah dia saja. Kadang-kadang dia garang. Memanglah, bukan semua molek. Faham lagi? Kita gitu juga orang lelaki, betul tak? Kita tak akan dapat pasangan yang sempurna melainkan di dalam lagu. Dalam lagu ada lah. Realiti tak ada. Suami sempurna mana ada? Isteri yang sempurna mana ada? Tipu belaka. Tu tulis dalam Facebook, tulis nak mengabui mata kita. Balah tu tulis kasih sayang. Faham? Kalau dia tulis sayanglah anak-anak anda, belum tentu dia sayang. Kena molek dia yang maki hamun anak dia dalam rumah. Laki dia tengok status makmu, bodoh orang percaya. Faham lagi? Laki dia tahu lah. Suka maki sepak terajang anak, tapi dia akan tulis baru lepas terajang anak dah, dia akan tulis kasihlah anak-anak anda. Faham lagi? Itu akhir zaman. Suami gitu juga. Kalau jenis tak bagi nafkah, dia tak akan tulis I hari-hari tak bagi nafkah. Mana tulis?
Itu lain lah, dia yang terbaik. Itu akhir zaman. Lepas tu kalau tengok status yang bebeh, jangan percaya terus. Kemudian isteri saya pula suka membebel. Jadi kalau isteri suka membebel itu biasa. Isteri aku pun sama. Faham lagi? Dah macam mana? Kalau tak mau yang membebel, kahwinlah dengan lelaki. Kalau isteri nama perempuan, 99% membebel. Itulah mulut dia. Betul tak? Kerana kekuatan laki-laki, tangan, kaki dan sebagainya. Kekuatan wanita, lidahnya. Betul tak? Tak percaya tengok mak kita dengan ayah kita. Mana banyak mulut? Mak. Tok dengan toki? Tok banyak mulut. Tu kelebihan dia. Popek. Mulut dia lagu tu. Tengok kalau anak balik sekolah. Ayah ada. Dia tengok balik dah. Gitu. Anak pun masuk lah rumah, 2 orang. Tapi kalau mak tengok, aku kata dah kasut je ni pun depan, tokeng pun dalam kasut. Mana boleh dia? Lagi keluar balik budak-budak. Jeng gitu. Betul. Jangan ramai orang mulut dia. Kalau orang bini kita duduk kat muka pintu, kucing lari. Ayam-ayam lari apa? Takut. Lagi mulut banyak itu. Biarlah nak kan walaupun dia suka membebel, dia masuk untuk kita. Dia beranakkan anak kita. Jadi lebih kurang tak sama. Maaf memaaf. Soal